Diberi bahawa log 74 sama dengan 0.712 dan log 75 sama dengan 0.827. Nilaikan setiap yang berikut. So, untuk soalan jenis macam ni, kita tahu bahawa dia ada satu hidden information iaitu log 77 ialah sama dengan 1. Okay. So, yang A ini log 7, 1 dan 1/4 sama dengan log 7. Okey. Darab tambah dia akan jadi 5/4. So, dia akan jadi log 75 tolak log 74. Okey, kita tahu bahawa log A per B sama dengan log A tolak log B. Okey, so ini adalah 0.827 tolak 0.712. Okey, 827 tolak 712. So, 0.115. Okey. B log 728. Okey. Log 728 dia akan sama dengan log 7 4 darab 7. Okey. So, kita info yang diberi ialah dua nilai ini. Okey. So, dia adalah sama dengan log 74 tambah log 77. Log AB sama dengan log A tambah log B. So, 0.712 tambah 1. 1.712. Okey. C log 700. So, C log 700 ialah log 7 4 darab 5 darab 5. Ataupun dia ada dua cara lah. Dia adalah log 7 4 darab 5 square. Okey. Ini okey, kita tahu bahawa dia adalah log 74 tambah log 75 tambah log 75. So, 0.712 tambah 0.827 tambah 0.827. So, 712 tambah 827 darab 2. So, 2.366. So, yang ini dia adalah log 74 tambah 2 log 75. 0.712 tambah 2 darab 0.827. Sebenarnya saya skip satu step sinilah. Dia adalah log 7, 5 kuasa 2. Dan 2 ini pindah ke depan. Okey. So, 2.366. Okey. Last log 7 0.25. 0.25. Log 7 0.25. Okey. D log 7 0.25. So, 0.25 kalau you tak tahu dia adalah 1/4, you tekan calculator, dia akan dapat 1/4. Okey. Ini dia ada dua cara. Satu ialah saya guna log 71 tolak log 74. Okey. Satu lagi ialah saya tuliskan ini sebagai log 74 kuasa negatif 1. So, negatif 1 log 74. Okey. So, log 71 kita tahu bahawa log A1 ialah kosong. Kosong tolak 0.712 negatif 0.712. So, ini adalah sama dengan negatif 0.712. Okey. So, sebenarnya untuk
soalan jenis macam ni, SPM sudah dia terkeluar. Dia akan keluar yang unknown punya XYZ, dia takkan keluar number. Kenapa dia tak nak keluar number? Kerana untuk soalan ini, saya log 7, lepas itu 1 dan 1/4 ini, dia akan dapat nilai 0.115, hampir. Okey, saya boleh cek jawapan guna calculator. So, sekarang dia keluarkan soalan yang semua unknown saja. Dan dia tak boleh cek calculator. So, tapi kalau dalam exam, dia guna nombor saja, kita boleh semak jawapan dengan calculator. Okey, log 7 0.25. Inilah macam ni. Okey. Ya.